Public Mokbah Record. Silakan. Thank you, Dan saya rasa mungkin ini peluang yang baik untuk saya keluarkan generasi-generasi baru yang mempunyai vokal-vokal yang bagus, yang mungkin ini boleh memeriahkan lagi pada masa akan datang, InsyaAllah. Sama-sama kita doakan. Jadi pada awalnya, setelah kita dapat offer daripada pihak Arena dan kita dapat offer daripada Line Crystal sendiri dengan tim, terima kasih juga kepada Crystal. Okay, kita pun discuss bersama saya punya band. First kali soalan saya adalah, adakah kita ni masih relevan untuk berkonsert? Betul kan? Dengan katakanlah lagu kita pun tahu bukannya banyak mana lagu kita yang digemari pun. Ada segelintir lagu, tapi dengan berkat pemikiran yang sangat positif, kita sama-sama fikir, okey, tak apa, kita jayakan kali ini. Kerana rezeki itu kita percaya ada pada Allah SWT. Terima kasih. Thank you. Alright. Okay. Dan Lan, silakan Lan. Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi buat penganjur kita yang betul-betul percaya dan memberi ruang untuk kedua buah band yang selama ini tidak pernah berada satu pentas yang sama, especially pentas yang besar di Z Kuala Lumpur ini. Terima kasih banyak-banyak kerana mempercayai kami untuk mempersembahkan karya-karya yang ada pada kami lah. Dan terima kasih juga Typewriter, Azlan and the Typewriter, kerana sudi untuk berkongsi pentas dengan kami. Terima kasih lah and the gang. Dan tak ada sedikit apa-apa ucapan pun, cuma mengharapkan konsert Revolusi Kuasa 2 ini memberi satu impak yang cukup baik dan memberi satu penanda aras yang baru buat Crystal X dan juga Azlan and the Typewriter sendirilah. Dan juga mengharapkan semua rakan-rakan media memberikan liputan yang cukup baik jugalah untuk konsep yang bakal mendatang ini. InsyaAllah mudah-mudahan saya mengharapkan segalanya berjalan dengan baik seperti yang kita rancangkan. Dan apa-apa pun kami daripada pihak band sendiri InsyaAllah akan melakukan yang terbaik lah untuk penyokong dan penggemar muzik lagu-lagu kami, InsyaAllah. Itu sahaja. Alright. Okey, jadi anda dah dengar dah sepatah dua kata dari kedua-dua kumpulan dan juga kita punya organizer. Dan saya membuka ruang kepada rakan-rakan media kita, ada sebarang soalan yang nak diajukan, kita terus buka sesi media kita ya. Mungkin anda nak tanya dari segi durasi berapa lama dan juga apa kelainan-kelainan yang ada, sebab kita tahu di ZEM ni memang banyak konsert-konsert telah pun diadakan. Dan kalau dari segi muzik, saya yakin kedua-dua kumpulan ini mempunyai pemain muzik yang terbaik di Malaysia. Jadi ini pada pandangan saya, anda tengok di depan ini adalah di antara the best dekat Malaysia. Jadi kalau dari segi performance, confirm korang akan puas hati. Okey, saya dah jual Ini dari segi pemantauan kan, sebab kita sebagai orang yang terlibat di radio ni, apabila menyaksikan persembahan mereka, banyak dah persembahan mereka, puluhan persembahan, semuanya sangat luar biasa. Cuma saya puji kerana saya belum pernah bayangkan Crystal X dan juga Azlan dan Typewriter. So tiba-tiba dia keluar daripada kotak tu, saya rasa macam wow, kan, bila kita dapat invitation ni, bagi saya first kali wow, best, kita nak tengok. Alright, jadi rakan-rakan media kita silakan, mungkin ada sebarang soalan nak diajukan ya. Dengan ini saya membuka ruang satu dua soalan, silakan. Ada tak? Semua sekarang ni memalu silakan. Silakan Kak. Yes. Kak Jan dan Tio, silakan. Assalamualaikum. Saya nak tanya,
kenapa pilih choir tu? Ada sebab anak Lan, dua-dua anak Lan ada dalam tu, sebab nak ketengahkan anak, ataupun sebab selalunya orang akan pilih orkestra. Orkestra, so jelaskan. Okey, macam ni sebenarnya kita bukan kadang-kadang. So, sepatutnya juga sempat lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua media yang hadir. Okey, jawapan dia macam ni lah sebenarnya. Dan apabila anak saya terlibat dari situ, anak Lan pun terlibat dari situ, saya rasa perkara ni lebih memudahkan dan saya rasa itu menampakkan satu variety ataupun satu warna yang tak sama dengan konsep-konsep yang lain yang ada, insyaAllah. Sebab penglibatan budak-budak sekolah dalam konsep benda tu sebenarnya sangat particular, memang kena jaga daripada setiap sudut lah. Kan? Jadi kita ni sebagai abah-abah ni, mungkin nak jaga anak kita tu mungkinlah lagi senang kat situ lah. Dan Alhamdulillah pihak sekolah NAS dan Kementerian Pendidikan bersetuju dengan konsep kita ni. Dan saya rasa apa yang kita cuba bawa lebih ke positifnya side daripada yang ke negatif. Bukan kita terapkan dengan unsur-unsur yang tidak bagus. Terima kasih. Dan sedikit tambahan, kami juga sebelum kami invite diorang untuk bersama kami di pentas Z nanti, kami pun turut menilaikan diorang punya persembahan. Dan ternyata dari awal apa yang kita dapat saksikan, saya dengan Lan sendiri, daripada peringkat sekolah ke peringkat negeri dan kebangsaan, Alhamdulillah telah mendapat tempat yang pertama. Dan seterusnya yang lebih besar lagi, top 5 nombor 4. Yes, betul. Jadi kat situ bagi kami sudah cukup membuktikan yang mereka layak untuk diketengahkan. Dan itu antara salah satu peluang untuk mereka lebih menghadapi reality dalam music line, insyaAllah. Alright, seterusnya. Apakah expectation dari segi sambutan dan apa penonton boleh expect daripada konsert yang akan datang? Thank you. Kita punya expectation daripada buat tangan kita akan mempersembahkan konsert yang kita tak dapat impikan lah. Yang macam cakap, dia punya dari segi vokal, lepas tu kerjasama dengan pendidikan, choir bersenang sendiri dengan lagu, ada kelainan lah. So just tunggu di masa konsert nanti. Okey. Lan Tech Writer. Okey, adakah konsert ini Lan akan membawa juga lagu-lagu daripada Mid Uncle Hussein tak? Ada satu lagu untukmu akan dibawa. Satu lagu je lah. Dan kalau agak-agak lagu tu saya macam struggle, saya akan jemput duet di pentas untuk nyanyi. Okey. Satu lagu je. Okey, Lan. Okey. Organizer. Okey. Saudara Musa, okey, tahniah atas penghadiran konsert ni. Okey, lepas kenapa saya nak tanya, saya nak tahu kenapa you pilih Crystal dan juga Azlan letak director di Sedangkan Towers. Sebelum ni Crystal pernah main dengan Deaf Galaxy sebelum ni, okey. Dan saya rasa baru lagi. Dan kenapa you still pilih Crystal X? Okey, satu soalan dia. Dan soalan seterusnya nanti saya akan tanya dengan Lan dengan okey, you jawab dulu. Terima kasih. Saya agak mencabar juga bagi saya sebagai organizer yang baru. Okey. So macam kita organizer, kita perlukan satu material. So daripada segi material tu, platform tu kita buat survey di sosial media. So rata-rata peminat memang memimpikan dua band ini bergabung. So sebagai organizer yang baru, kita patut cuba. Dan saya percaya dengan kekuatan yang ada pada dua band. That's why kita decide seperti itu. Okey, soalan kedua saya kepada Lan Crystal. Saya. Okey Lan. Tengok wife you ambil gambar saya, nanti dia viral. Ambil video. Okey Lan, macam ni sebelum ni buat dengan Deaf Galaxy, okey. So kali ni dengan Lan Director. Okey, jika kebiasaannya band ni apabila dia buat kemunculan kedua, of course dia akan membuat kelainan. Kebiasaan ni dia akan tukar dia punya genre, sama ada orkestra, dan dia buat akustik dan sebagainya. Dan saya nak tahu, kali ni Crystal berada di atas pentas bersama dengan Lan Director. Adakah masih membawa konsep
seperti sebelum ini ataupun ada penambahbaikan yang kami perlu tahu? Okey, terima kasih Bro. Confirm jadi penyanyi dengan Lan tak? Setakat ini, cuma memang. Okey, baik. Kalau ikutkan konsep melalui perancangan apa yang kita telah plan bersama, setakat ini akan melibatkan adik-adik choir, anak-anak choir yang ada tadi. Dan selain daripada itu, kalau pernah datang ke konsep yang lepas, gabungan KX dan juga Deaf Gapsi tidak melibatkan kolaborasi penuh, hanya dipentas ataupun di slot masing-masing kedua-dua band ini. Dan untuk konsep kali ini, antara kelainannya choir dan juga kami akan berkolaborasi penuh. Berarti dekat situ banyak kelainan yang bakal ditunjukkan melalui lagu-lagu yang akan kami tampilkan bersama Mr. X dan juga Azlan and the Typewriter sendiri. Dan selain itu ada juga beberapa segmen special yang kami cipta bersama-sama juga. Senang cerita, untuk kali ini kami lebih banyak bekerjasama lah. Dan yang paling pastinya, insya-Allah, saya boleh cakap awal, kita sedang dalam perancangan merencanakan sesuatu yang baik untuk peminat-peminat atau penggemar muzik kami, di mana kami sedang merangkakan sebuah single rock lucy bersama Azlan and the Typewriter dan juga Crystal X sendiri, dan insya-Allah akan diperkenalkan dalam masa terdekat juga lah. Single bersama yang dimana kami berdua dan juga kedua buah kumpulan ini memang dah lama tak ada single baru, betul kan? Kedua buah band sendiri, dan especially bersama tu memang tak pernah. Selalu kalau orang yang pernah tengok Lan solo dengan Azlan Typewriter hanya di pentas-pentas yang yang private dan sebagainya. Dan kali ini kami akan persembahkan dengan penuh kelainan lah, insyaAllah. Itu yang dapat kami janjikan di ZKLB 1 Februari, insyaAllah. Okey, soalan untuk Lan Typewriter. Okey Lan, kalau boleh kongsikan sikit lah, last bila you all main dengan Typewriter band? Sebab biasanya kita tahu Lan selalu pergi solo kan, tak mana-mana. So mungkin kali ni apabila bersama dengan Typewriter ni, mungkin you ada sedikit something yang nak tunjukkan kepada peminat, seperti punya comeback pada awal dulu tu atau macam mana? Okay Lan, thank you. Okay, jawapan dia sebenarnya Azlan and the Typewriter tu sendiri ada satu jalan yang berbeza dengan jalan-jalan yang selalunya orang-orang industri ni lalu. So kita cuma lalu mungkin dengan lagu last Jangan Khianati Aku 2019. Saya sendiri pun tak pernah expect, kita tak pernah expect langsung sampai di YouTube achievement 52 juta dengan usia yang macam ni. Saya rasa itu pencapaian yang agak tinggi juga pada kita, dan kita sangat bersyukur kat situ. Jadi apa yang kita belajar kat sini adalah quality. Dari sudut quality, yang mana kita akan cuba jaga quality Azlan and the Typewriter punya quality tu sekanding band-band international yang lain, insyaAllah. Itu ya, quality kepada. Alright. Okay, ada lagi? Okay Okay, jadi terima kasih.